Shit. Pak Ton, hari ni saya sedih sangat Pak Ton. Mahkamah Persekutuan menolak rayuan daripada Kerajaan Negeri Kedah berkenaan dengan lesen judi. Ush, biar betul cikgu umurku. Dunia ni bukan ada manfaat. Untung tokek je. Itulah pasal Kerajaan Perikatan Nasional kat Kedah ni dah usaha dah untuk tak bagi lesen judi dekat kedai-kedai judi ni. Tapi malangnya ada golongan yang tentang. Sedih. Ish, ada juga orang tentang judi ni noh. Harap-harap janganlah orang Melayu Islam kita. Memang dah sah-sah dah. Judi ni haram dalam agama kita. Bukan orang Islam sahaja, majoriti agama kat dunia ni mengatakan judi tu banyak keburukan. Betul dah kerajaan negeri buat tu. Cuma bila kita naik ke Mahkamah Persekutuan, kita tak boleh nak buat apa lah. Memang perlembagaan kita tak benarkan. So, apa perlu kita buat? Yang pertama, kita orang Islam dan orang bukan Islam semua kena berganding bahu menyokong supaya judi ini diharamkan. Yang kedua, semua masyarakat dekat Malaysia ni perlu mengundi parti yang betul-betul lawan judi ni, supaya kita dapat 2/3 majoriti dekat parlimen untuk kita ubah perlembagaan supaya masalah ini dapat diselesaikan demi kebaikan semua orang dekat masyarakat Malaysia, tak kira Islam dan bukan Islam. PAS mampu perintah Putrajaya, negara aman tanpa JAPPH. Nak beli kereta? Boleh kontak nombor kat bawah. Hai, saya Syaz Proton.